Tips kumpul duit kahwin RM60,000 dalam masa 3 tahun. Untuk tuan-puan yang nak kahwin pada tahun 2029, save dulu video ni supaya tak hilang. Tuan-puan ada 3 tahun untuk sediakan dana perkahwinan. Ajak pasangan masing-masing untuk mulakan simpanan emas yang pertama sekarang. Saya sarankan tuan-puan yang nak kahwin, target simpan 100 gram dalam masa 3 tahun selama 36 bulan. Cara dia sangat mudah. Yang pertama, buka akaun Public Gold, akaun masing-masing. Yang kedua, perempuan simpan 1.5 gram sebulan, lelaki simpan 1.5 gram sebulan. Konsisten selama 36 bulan. Cukup 3 tahun nanti, tuan-puan akan ada 108 gram emas sebagai simpanan. 100 gram hari ni, nilainya lebih kurang RM60,000. Tapi emas akan meningkat nilainya antara 8 ke 10%. Selama 3 tahun, sebenarnya simpanan kita dah ada lebih RM50,000. Jadi, gunakan sebahagian simpanan emas tu untuk mas kahwin atau hantaran. Selebihnya boleh digunakan untuk kos selepas perkahwinan. Simpan emas dengan ilmu, dengan mudahnya kita akan capai matlamat simpanan. Bagi mereka yang nak mulakan simpanan emas, boleh hubungi saya atau follow sahaja step yang ada dekat pin video.